Saya masih kecil, jiran saya cili saya bang. Bukan mak. Bukan mak saya. Mak saya tengok je. Kau cili dia, kau cili dia. Punya teruknya mulut saya tak tahulah dulu apa benda entah kan. Kadang saya pun takut abang dengan mulut saya. Saya yang pasal hal ni kan. Kejadian baru-baru ni. Betul. So kita ni, kita got nothing to lose kan. Kita jumpa siapa-siapa pun kita bahan bang. Betul. Wah kan. Sampai sekarang. Nothing to lose. Okay. Tapi sekarang ni dah everything to lose. Takut ya. Boleh Sekarang dah tak boleh nak bahan-bahan suka-suka dah. Sempoi. Assalamualaikum. Hello, hi. Bersama saya lagi Adi Marcello di podcast I Did It My Way. Hai, jangan minum awal sangat. Bulan puasa. Tengah hari bang? Tak. Ini bulan puasa. Bulan puasa. Masih lagi bulan puasa. Okay. Belum berbuka, Bil. Okey, sebab apa episod ni berlainan daripada minggu-minggu yang lain. Sebelum saya nak intro, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada korang semua yang sentiasa memberi sokongan. Terbaik lah. Korang komen punya banyak, korang like dan korang share. Yang paling penting, benda best-best korang share. Tengok di TikTok kita, di Instagram, di YouTube, subscribe dan juga di Spotify. Bil, ni kau tunjuk kamera tu. Tu, kamera kau tu. Kamera saya. Saya acah-acah tunjuk kat kamera ni. Kan. Baik, terima kasih untuk minggu ini. Kalau korang tengok, kita start tadi, kita berada di satu set yang... Sebelum set ni, kita pergi set situ dulu. Sebab apa? Podcast kita bermula pada minggu ini dibawakan khas oleh Bintang Furniture, sentiasa di hati. Gitu. Kamera abang saya ambil, kamera saya Semua saya ambil. tak apa. Sebab apa? Nanti dekat-dekat macam tu. Sebab kau duta dia, Nabil. Ni pula. Banyak kad ni. Banyak kad dia. Banyaklah cop saya. Tak ada kad dah. Kita berbual terus je. Okay, Ben. Okey bang. First kali terima kasih lah sebab sudi datang ke studio kita ni di I Did It My Way Podcast. Sebenarnya podcast kita ni kita tak pilih orang pun, tapi kita very selective. Kita select. Kita select bukan apa tau, kita select orang yang boleh bagi inspirasi lah. Sebab Nabil ni yang strong lah. Yang select yang strong. Yang strong. Come on. Faham. Tapi sentiasa di hati lah. Okay, Ben. The reason saya pilih Nabil ni sebenarnya kepada korang yang tengah tengok, sebab saya tengok dulu zaman-zaman saya dulu masa kat TV pun, Nabil dia bergerak daripada bawah sendiri. Ada jatuh, ada naik. Tapi the reason kita panggil sebab dia ada satu episod cerita kehidupan yang korang kalau pernah jatuh, korang asyik mengeluh je. So kita panggil Nabil ni, mungkin kita boleh dengar sikit. Kenapa kau bergelak aje? Sebab saya mengeluh. Oh, ya ke? Cuma saya tak tunjuk je keluhan tu. Sekarang kan zaman macam tu, kita tunjuk yang elok je. Yang tak elok kita simpan. Nangis dalam. Betul. Bil, mungkin boleh cerita sikit lah kepada semua viewers ni macam mana. Bil ni asal daripada mana, family macam mana, berapa orang, belajar lu kat mana sekolah. Kita mulakan dengan background. Bismillahirrahmanirrahim. Dahsyat lah. Sesuai dengan baju Melayu. Sesuai lah. Abang pun pakai kurta ini hari. Ini jacket juga ni. Cantik lah bang. Kenapa saya tak dapat Ini custom. Bang, first kali nak ucap terima kasih banyak sebab saya memang tunggu je I Did It My Way ni jemput saya. Kerja dengan Abang Aidit ni dah lama dah. Betul. Daripada zaman Jekyll ditubuhkan. Berapa lama tu? Lama. Zaman Jekyll lebih 10 tahun kan? Lebih daripada 10 tahun dah kerja dengan Abang Aidit. Antara orang yang paling hardworking, penyabar, dia punya toleransi paling tinggi. Lepas tu dia steady, sempoi je. Pasal tu dia berjaya insyaAllah. Sempoi. Itu yang itulah ayat dia bang. The key word to success, sempoi. Thank you, Ben. Kan? Okey. Kau puji aku dulu, sekejap aku puji kau panjang ni. Banyak. Aduh, jangan bang. Jangan berhenti bang. Jangan berhenti puji. Okey. Alhamdulillah, saya orang Negeri Sembilan. Bukan lahir, dibesarkan di Mambau. Dulu kalau saya sebut Mambau, orang akan cakap Rembau. Betul. Saya pun macam-macam Mambau. Mambau ke Rembau? Sila eja ni. Bukan. Memang ada Memang ada. Sebab Rembau lagi famous daripada Mambau. Mambau ni dia satu jalan lama nak ke Port Dickson. So kurang lah, mana ada apa-apa bang. Ada satu pekan kecil je dengan balai polis. Dulu ada railway station. Lepas tu orang-orang kampung kat situ, paling famous pun yang dekat situ, Mustafa Ma'ruf. Kedai apa? Makan lah?
Bukan bang, yang pelakon tu. Oh. Tak, aku kalau Salim, aku kedai makan. Apa orang panggil, apa lagi kedai makan Mamak sekali Mustafa Makruf. Orang lama. Kau tiba-tiba petik orang zaman 60-an. Mustafa Makruf tu. Kelakar yang ni kan? Yang ni kelakar. Yang ni ambil bang. Yang ni jadi bang, yang ni jadi. Ni hook dia. Okey. Mustafa Tahan sikit. Dia ada adik-beradik dia dekat kampung saya tu. Cuma itu pun saya baru tahu. Oh, selepas berapa lama baru tahu tu? Selepas berapa tahun dah saya baru tahu dia orang kampung situ rupanya. Okey lah, daripada dulu aku baru tahu ni. Okey. Lepas tu diberi pendidikan di Tadika ABC, Tadika Cina bang. Tadika ABC Tadika ABC. Tadika Cina. Sebab mak saya dulu kerani dekat sekolah konvent Rahang. Okey. So sebelum konvent Rahang, dia konvent Rahang atas bukit bang. Faham? Ada Tadika ABC. So mak saya akan drop saya kat situ, lepas tu dia pergi kerja lah. Tapi bila dia sampai tempat kerja dia, saya dah ada dah dekat konvent Rahang tu. Lagi laju. Saya lari. Oh, lari. Lari. Tadika pun lari bang. Bayangkanlah sekolah rendah. Bayangkan cakap sekolah rendah Mambau. Lepas tu sekolah menengah Mambau. Sebab dekat sebelah-sebelah. Lepas tu alhamdulillah, arwah abah kerja Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Ada kabel. Dapat masuk sekolah menengah teknik Podiksa. Kecil-kecil dah main kabel ya? Guna bang, selagi boleh. Betul. Sampai form 5 ambil binaan bangunan. Tapi bangunan tak jadi. Dah buat lah, dah sempat. Jangan tanya lah. Naik dinding sengit. Tu saya tak further saya punya study. Lepas tu okey, rugi lah bang tak further study. Abang belajar sampai apa? PhD Lepas PhD apa? Master of Puppet lah. Tak ada. Betul? Saya hanya diploma je. Abang diploma. Okay, belajar lah juga. Belajar juga. Alhamdulillah. Sebab saya dah kenal cari duit dulu, kerja dulu. Tapi sekejap, sebelum yang cari duit tu, sorry aku kacau kau. Sebab zaman sekolah, bila kau cakap kau lari tu, sebelum kita lari jauh, aku nak tahu juga kau punya karakter zaman sekolah tu macam mana. Maksudnya, sebab nak jadi seorang apa yang kau jadi sekarang ni, dia mestilah ada. Sebab dalam banyak kita interview, kadang-kadang dia dah jadi seorang yang power-power. Tapi masa sekolah dulu, babe, dia akan duduk jenis belakang-belakang kelas. Kau perasan ada satu bila kita masuk kelas tu ada jenis orang yang macam dia akan duduk shadow belakang kepala. Betul. Orang depan sengit, dia ikut sengit. Dia takut cikgu tengok kan. Betul. Nabil macam mana time sekolah? Yang itu duduk belakang kelas kan? belakang kelas lah. Belakang kelas kan. Saya kelas pun tak pergi. Lari lah, lari. Memang kau ingat PJ je lah hari-hari. Hari-hari PJ. Tak tahulah dulu dengan sekolah ni. Sekolah penting. Yalah. Sekolah ni yang membentukkan. Kita kawan ramai kat sekolah. Tapi saya itulah. Saya bola tak main. Takraw tak reti. Badminton tak mampu. Galah panjang asyik kalah. Memang tak tahulah apa motif saya ke sekolah tu. Jadi belajar tak pandai. Sekolah rendah lah tu. Masuk sekolah rendah sama ke? Sama juga. Tak ada bersukan, tak ada apa? Tak ada. So dia jadi macam wujud tak wujud dia. Faham? Ada tapi macam tak ada. Ada macam tu lah. Tapi okey, masa tu mak ayah selalu pergi sekolah kena panggil lah? Tak lah. Di sekolah. Ni satu cerita bang. Saya pernah kena buang sekolah. Saya kena buang sekolah pagi, petang masuk balik. Arwah bapak Jabatan Pendidikan. Oh betul. Kabel. Anak aku. Itu yang kita cakap kabel. Yang kita tak tahu mungkin dia mengayu. Yalah. Dekat cikgu kan, tolong bagi peluang kat anak saya. Saya kalau ingat balik benda tu bang, sedih lah bang. Menyesal saya. Menyesal kita buat hal dulu kan. Sebab arwah abah nak dapatkan kita masuk sekolah tu bukannya mudah kan. Betul. Lepas tu kita pula buat perangai pula. Aduh kan. So bila kita ingat balik bila dah dewasa ni, dah matang ni, bila kita ingat balik macam aduh, kenapa lah aku buat macam tu? Macam mana air muka arwah abah kita masa tu So masa time tu kira ayah kerja, mak pun kerja juga. Ada buat mak tak kerja. Mak tak kerja lah. So dia berniaga lah. Mak saya dulu bermula kerani, lepas tu dia ambil option apa? Yang ambil duit tu. Betul. Macam BSS lah lebih kurang. Macam BSS tu. Lepas tu dia pergi jual yang bra kroni tu. Avon ke apa tak? Betul, habislah duit dia. Kau ada bantu jugalah family dari segi berniaga. Bantulah jual bra tu. Ada tak bantu buat benda-benda lain ke berniaga? Saya dulu bang, umur 15 saya dah kerja dah. 15 tahun? Saya cuti sekolah, saya dah kerja. Saya kerja kilang glove. Oh. Glove yang doktor pakai tu. Biru tu.
Kerja saya tekan, nanti glove tu naik. Lepas tu saya tengok ada bocor ke tak. Saya kira macam QC lah. Best kerja tu. Best. Aku rasa masa itulah bermula je kau punya idea untuk jadi pelawak. Satu idea. Kan? Dapat gaji 200.5 bang. Sebulan? Bulan puasa saya kerja. Dapat gaji 200.5. 200 saya bagi mak masa tu nak raya kan. 200.5, 200 kau bagi mak kau RM50 dah besar dah, mak umur 15. Tapi tak setengah orang tak bagi 200 tu. Mungkin bagi 50 je, 200 simpan. Saya bagi 200, lepas tu saya minta balik 100. Saya bagi 200 masa tu dah sedap dah. Masa tu saya dah macam, bestnya kerja, ada duit sendiri. Lepas tu masa saya umur 16, 17 tu saya dah sekolah menengah teknik production tu, saya part time kerja kedai tu, yang saya kerja kedai nasi lemak bakar tu. Nasi lemak bakar. Dia bakar nasi lemak ke owner dia nama bakar? Owner nama bakar. Dia nama bakar. Sebab ada viral baru-baru ni TikTok juga aku tengok. Ada nasi lemak bakar, memang dia bakar siut. Nasi lemak tu bakar betul. Dia bakar betul. Siang owner dia. Itulah. So dah merasalah duit bekerja tu. Merasa duit bekerja. Lepas tu dia dah shock. Dah boleh bagi mak duit kan? Dah boleh bantu keluarga lah. Yalah. Tu yang lepas habis sekolah tu saya terus jadi kerja kedai nasi lemak. Lepas tu saya jadi dispatch. Okey, kat situlah bermulanya. Bila kalau nasi lemak tu kan dia mungkin di kawasan tu lagi. Bila dispatch ni kita dah melencong banyak jauh dan kan. Dia sebenarnya bang, saya dulu pasal bila jadi dispatch, saya hantar surat daripada Negeri Sembilan sampai ke KL. Bukan Negeri Sembilan je. Bukan Negeri Sembilan je. Kalau dalam Seremban tu, daripada saya punya office dekat Jalan Rahang tu, sampai ke Port Dickson. So abang bayangkan, seorang-seorang naik motor, jalan jauh kan. Siapa lagi nak hiburkan kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul. Kita duk melawak kat dalam ni tau. Melawak kat dalam ni. Wah, pelik betul kan? Okey, masa tu motor dibagi oleh syarikat tu lah. Motor sendiri bang. Motor sendiri? Tu kiri kanan yang surat? Surat dalam beg, benda semua. So kadang-kadang saya daripada Seremban, saya gerak ke KL. Sepanjang highway tu motor EFI laju mana bang? 100 lah. Lepas tu kena tak boleh laju tau. Nak jaga minyak. Nanti minyak habis pula kalau laju sangat. So kena bawa relax. Ni lah. Dalam ni lah duk melawak. Kadang-kadang gelak seorang-seorang atas motor. Gelak. Lagu tu kalau playback kaset tu kira dah pergi balik. Dah pergi balik. Side B. Dah lusuh. Lusuh kaset tu. So banyak melawak kat dalam ni. Tak apa-apa lawak lah, tak ingat lah kan. Tapi kita create macam-macam cerita. Kita create macam-macam situation untuk kita lawak kan, untuk hiburkan diri sendiri. Tapi time tu kau ada TV lah time tu kat rumah semua? Memang ada lah. TV ada, tapi dulu arwah abah tak ada Astro. So tengok 1, 2, 3 macam tu lah. 1, 2, 3 apa ni? Movie. Betul. Movie apa? Movie petang-petang semua tu lah. Yang kalau malam kan ada dulu yang TV 2. Allah, apa lah? Blockbuster. Okey, faham. Tu cerita Mak Saleh tu. Cerita Mak Saleh. Dulu dapat tengok Terminator. Betul. Semua kat situ lah. Petang-petang kau tak boleh kacau remote. Tak boleh kacau. Sebab semua cerita Hindustan. Bang, kalau ada remote tu kaya sangat dah. Betul lah. Mana ada remote bang? Zaman tu. Saya lah remote arwah abang. Tukar kanan. Pergi, pak. Bukan. Kan tak ada colour. Tepuk. Benar tak bang? Betul. Macam tak clear, kau pergi adjust kejap. Pergi adjust antena. Dah duduk kat atas pula. Dah belum bang. Betul. Susah lah zaman tu bang. Tapi lawak tu datang daripada mana? Maksudnya ada tak cerita-cerita yang kau tengok tu macam macam terinspirasi buat tengah naik motor tu and then create lawak sendiri time tu ke? Macam-macam bang. Ya lah. Sendiri lah maksudnya. Sendiri. Lepas tu pula kita ni jenis dulu. Okey, dah habis lah ni. Ni dah habis dah zaman sekolah lah. Apa benda semua. Saya masuk ke Raja Lawak lah. Terus saya masuk ke Raja Lawak ni pula. Masa tu melepak dengan kawan-kawan satu rumah. Masa tu saya daripada Seremban, saya ditugaskan daripada office Seremban untuk buat area KL. Ni dispatch lagi masih? Masih ni dispatch. Masa tu umur dah 25 kot, 24, 25 macam tu lah. So kita got nothing to lose kan. Kita jumpa siapa-siapa pun kita bahan bang. Betul. Kan. Sampai sekarang. Nothing to lose. Okay. Tapi sekarang ni dah everything to lose. Takut ya.
Boleh Kan dah tak boleh nak bahan-bahan suka-suka dah. Okey, tu boleh. Okey. Ya bang. Jumpa je bahan Jumpa je bahan. Jumpa je nganjing kan je. Yelah. Orang pula suka. Wah, kelakar. Kau ni kelakar. Masuk Raja Lawak ah. Bang, masa tu telinga saya baru first time dengar Raja Lawak. Perkataan Raja Lawak. Saya cakap, Raja Lawak apa? Raja Lawak lah, Zizan, Johan. Masa tu baru first season tau Raja Lawak. Saya cakap, tak kenal. Masa tu tak kenal sebab memang tak ada Astro kat rumah. Arwah abah saya memang tak masukkan Astro, memang channel yang ada je. Faham. So tahu AF pun cerita kawan-kawan bang. Kawan-kawan je yang cerita pasal AF. Pergi kat rumah dia orang tengok sekali ke apa? Tumpang lah dapat nak tengok. Tapi tak tahu Astro ni semua tak tahu. Lepas tu member cakap, kau masuk Raja Lawak ah. Kebetulan bang, hujung minggu tu memang ada audition Raja Lawak dekat Subang Perit. Subang Perit juga Kenapa Perit, semua kena bermula kat Subang Perit? Sebab kehidupan Perit bang. Jap, itu siapa Subang Perit? Siapa Pek? Oh ya, Subang Perit juga. Sinaran. Subang Perit zaman dulu paling top Subang Perit. Subang Perit bang. Okey, Raja Lawak. Abang kenal Raja Lawak masa tu orang dah ramai kan? Betul. Orang pergi audition, sekali masuk audition 300, 400 orang. Beratus-ratus kan. Masa zaman saya pergi bang, ada 10 orang je masuk. Tak ada orang? Tak ada orang. Yang tengok pun makcik-makcik dengan anak-anak tu macam apa yang ada lah. Ya bang, masa saya masuk tu, saya masuk tu, masa yang kita orang pergi tu, saya cakap, member saya cakap macam ni, jom, ngam-ngam, memang hujung minggu ni, memang ada audition Raja Lawak, jom kita masuk. Dia pun masuk lah, member tu? Tengok, member tak masuk. Dia kata kita pergi tengok, dia kata. Sebab saya tak pernah tengok, audition ni tak pernah tengok. Yelah. Saya tak pernah tengok on stage punya performance, tak pernah. Tu first time lah? First time bang. First time tengok Zizan Johan. Best Best tengok macam best kita tak pernah tengok performer ni. Bang, masa tengah-tengah tengok tu, tahu-tahu saya dah ada nombor kat tengah ni dah. Member lagi register kan. Cakap, kau masuk kata. Dia dah register kan semua. Dah ada nombor bang. Tahu-tahu dah tengah beratur dah. Belakang orang-orang tengah nak masuk. Tengah turn. Habis kau tengah fikir apa nak buat pula ni? Itulah. Saya tengah fikir, cakap, apa benda aku nak buat ni? So, spontan gila bang saya. Naik atas stage tu, saya henyak tak apa benda semua. Saya buat. Lepas tu dah habis semua. Saya ingat ada 3 juri, saya ingat seorang je yang buat Pimai-Pimatang tu. Si abang apa? Hafsyam. Dia buat ke dia berlakon Pimatang tu? Bukan, dia yang buat Pimai-Pimatang tu. Mungkinlah Hafsyam lah kot. Hafsyam kan? Dia salah seorang juri tu. Masa audition tu. Settle, saya punya turn dah settle. Kau ingat tak lagi apa yang kau buat kat atas tu? Tak ingat bang. Tak ingat, lama lah. Dah lama dah. Tapi bergelak lah dia orang. Adalah makcik-makcik tu, pakcik tu. Kawan-kawan kau yang tengok tu? Dia orang saya bagi salam pun dah support. Kawan kan? Betul, bagus. Okey, lepas tu habis dia panggil saya 10 orang masa tu. Naik 10 orang. Cakap lepas tu dia sebut nombor saya. Dia kata awak berjaya lah. Berjaya. Saya pun alhamdulillah. Saya cakap berjaya. Orang semua turun. Saya tak turun bang. Tunggu hadiah. Ingat pertandingan. Saya ingat pertandingan. Saya ingat. Lepas tu saya tunggu. Cakap tak ada hadiah. Cakap hadiah tak ada hadiah. Cuma budak tu kat tepi tu panggil saya. Sini. Turun. Mana datang ni? Cakap takkan tak ada apa-apa. Kan tadi pakcik depan dia kata dah menang. Dia kata awak berjaya. Tak ada ni audition. Dia kata nanti tunggu. Kita akan call. Nanti datang untuk second audition dekat Wisma di Bawal. Masa tu banyak sangat info bang. Oh datang Wisma di Bawal lah, pindah lah apa semua, angkat kain baju lah apa semua kalau berjaya lah. Kita kata yelah. Saya pun tunggu. Saya ingat lagi masa tu. Bulan berapa masa tu tak salah saya bulan 12. 25 ke 26 hari bulan. 25 kan Christmas. Betul. Kan? 26 hari bulan. Bang, masa tu bagi nombor telefon rumah. Yelah. Mana ada handphone masa tu. 26 hari bulan. Astro call. Mak saya angkat. Mak saya tak nak masuk Astro. Aku dah agak dah. Dah berapa kali telefon ni? Dah berapa kali ni? Dia offer tak payah. Tak ni nak. Dia sebut nama saya benda semua.
mak saya panggil. Cakap, okey, ni dah berjaya. Kita akan ke Wisma Ali Bawal. Bawakan baju semua. Dia kata dah pergi ke second audition ni. Sebab dia kata lepas second audition ni, kalau dapat je, terus pindah ke masa tu country home kat Kajang tu. Dah duduk sana lah. Kira dah macam masuk yang rumah-rumah tu. Betul. Saya pun pergi. Tapi masa tu bang, saya pergi, saya cakap dengan bos saya, dispatch lagi masa tu. Masih bekerja kan? Masih bekerja. Saya cakap dengan bos saya cakap, bos, saya cuti tanpa gaji lah. Ini benda ni belum tentu ni. Kena minggu kedua terkeluar, mana nak kerja, saya cakap. Betul. Saya nak jadi dispatch balik lah. Lepas tu saya pun pergi. Masa tu baru first time lah bang. Masa tu first time jumpa arwah Abang Harun Salim Bacik. Tengok depan mata kan. Lepas tu Kak Enot dengan arwah Abang Zaibo. First time tengok artis bang. Depan mata kan. Depan mata teruja gila kan. Kita macam ya Allah. Tapi audition zaman tu bang. Hardcore. Okay, kita datang nak buat lawak lah, bukan menyanyi tak. Okay, dia bagi duduk dekat dalam tengah stage tu. Dia gelapkan lampu. Abang Harun, arwah Abang Harun, Kak Enot dengan Abang Zaibo, 3 orang depan kita ni. Kita sorang-sorang. Nak buat lawak kat dia orang 3 orang. Dah diorang memang berlawak. Dah diorang memang berlawak kan. Lepas tu diorang tengok kita muka tak lawak lah. Dia macam, mana lawak kau? Mana lawak kau kan? Bang, abang bayangkan lawak ni bila kita buat kan, bila kita buat, abang buat, saya gelak, saya buat abang gelak, itulah lawaknya. Itulah lawaknya. Dia build up lah. Dia build up kan. Lagi kita nak berlawak kan. Ini diorang senyap bang. Tunggu je. Dia tunggu je. Tak lawak pun dah nak habis lawak dah ni. Lawak dah nak habis ni. Satu gelak tak ada bang. Diorang dengar sahaja. Cakap gila lah. Macam mana ni. Tapi sebelum kau pergi tu dah buat homework sikit lah. Saya dah buat lah. Dah buat homework sikit. Dah dengan member kat kampung ni. Nama dia Fahmi. Saya dengan Fahmi ni. Abang bayangkan kat kampung tu. Kita kampung kan rempit kan. Layan stand up bang. Pelik tu. Pelik bang. Layan Jerry Seinfeld. Bukan main. International tu. International. Masa tu layan stand up Jerry Seinfeld. Saya dengan dia. Tengok faham pun tidak. Tapi kita tahulah kan cara dia tu kan. Acah-acah nak faham lah. Kita apa? Kita bawa momentum stand up tu dekat dalam persembahan kan. Saya dengan dia lah. Lepas tu, masa saya dah buat tu, kita orang create cerita. Cerita apa entah. Saya buat cerita apa Saya buat cerita pasal Pontianak. Pontianak apa Fahmi tu lah jadi Fahmi tu jadi Pontianak. Bukan. Saya seorang. Seorang lah. Saya dengan dia lah buat cerita. Pasal Pontianak tak pergi salon ke apa. Pasal tu rambut dia mengebang kan. Tapi tak ingat abang cerita tu. Lama sangat dah. One off je. Jadi lah, tak jadi sudah. Ini lawak tak payah repeat punya. Betul. Okay, lepas tu dah habis. Saya ingat audition 1 round. Okay, semua orang dah dipanggil. Semua orang dah buat. Dah habis dah. Tapi kejap nak tanya. Masa tengah buat tu, kan ada turn. Ada turn kan? So kau tengok tak orang lain yang buat tak tu? Tak boleh tengok. Sebab tu dekat dalam tu abang masuk seorang je. Lain semua kat belakang. Lain semua kat luar. Wisma di bawah tu. Semua orang tunggu kat luar. Bila abang punya turn sampai, dia panggil abang. Abang seorang je dalam tu dengan 3 orang juri. Faham? Memang tak kelakar. Tapi masa tu ada ramai. Ada macam grup ke? Ada. Kan? Ada grup, ada solo. Mesti kau sendiri rasa time tu, macam mana seorang ke kan? Tapi kau kira hebat ke? Kau redah seorang-seorang. Saya redah je bang. Sebab nanti tulus. Betul. Kerja dispatch ada lagi. Betul. Cuti tanpa gaji. Cakap ni kalau tak jadi pun aku balik je lah kan. Tak ada masalah pun. Dah habis tu? Ingat aku pun. Lepas tu dah habis bang. Dia orang panggil ramai-ramai. Masuk balik. Saya cakap okey lah. Dah salam ni. Okey lah. Jumpa lagi lah. Jumpa lagi lah. Sekali tengok ada second task. Lah. Tiba. Diorang tak bagi tahu. Tak bagi tahu bang. Saja tu saja. Resto dulu dahsyat. Full of surprises. Nothing to lose. Diorang pun nothing to lose. Lantak kau lah. Boleh buat boleh. Tak boleh buat balik lah kau kan. Betul. Aku dah bagi makan tengah hari ni. Cukup bagus kata. Lepas tu tiba-tiba second task je bang. Dia suruh kita ambil dalam bakul lah. Situation. Saya ingat lagi situation saya. Dia cakap saya dekat dalam lift dengan beberapa orang yang lain. Lepas tu saya tak tahan nak buang air besar. Lepas tu dia suruh sambung.
Dia suruh sambung daripada situasi tu, dia suruh sambung, suruh jadikan dia cerita lawak Itu yang saya buat cerita daripada nak buang air besar tu dia jadi kentut tu. Saya guna deodorant saya kan. Saya tekan tu dia jadi macam gas kentut dekat dalam lift tu, situation tu. Lepas tu saya cakap kentut ni ada macam-macam jenis lah, silent killer. Jenis yang kentut yang jenis yang bunyi besar tu dia apa ni? Happy go lucky, tak ada masalah. Dia daripada jenis kentut ni kita boleh tahu orang tu macam mana kan. Saya buat lawak-lawak yang jenis macam tu lah. Tapi yang masa tu pula semua orang boleh tengok. Time yang second ni maknanya semua kontestan boleh tengok persembahan orang lain. Support itu yang dapat support tu bang. Tapi tak lebih kepada negatif lah, tak lebih kepada risau tengok takut, rasa support lah. Lagi tu, macam lagi share lah. Sebab orang buat je kita pun support. Kita dah tengok orang buat kan. Support kan. Dia ni buat support. Bila kita buat pun orang support kan. Cun best lah masa tu. Pelawak ni dia ada benda tu lah. Yalah betul. Kita support each other kat situ masa tu kan. Lepas tu habis je. Okay, masa ni nak panggil top 10. Dah announce top 10. Sebutlah nama kumpulan ni. Dia orang sebut nama saya bang masa tu. Lama. Masa tu umur saya 25, tak salah. Tak pernah menang, tak pernah dapat shortlist apa pun sepanjang hidup. Yang itu baru shortlist tu. Medal pun tak ada, apa pun tak ada. Dia punya seronok masa tu dapat pindah. Tak payah balik lagi jadi dispatch. Ada chance lagi ni. Pindah duduk dekat Kajang. Lepas tu start lah. Dunia baru punya dunia baru. Masuk minggu pertama. Masuk minggu pertama dekat sama dekat Wisma Libawal. Bang, minggu pertama kita orang datang nak rehearsal, dia orang tengah susun kursi kan. Susun kursi. Penonton ramai ni. Malam ni live. Live lah. Dah live bang. Kira mana minggu tu. Kira lepas tu minggu pertama Raja Lawak musim kedua live. So minggu je Bib. Gila siut. Gila bang. Lepas tu masa kita orang tengah rehearsal tu, dia orang tengah susun, tengah set up studio kan. Tengah susun kursi, cakap ramai ni orang malam ni nak datang ni, mampus. Saya cakap ni live. Lepas tu masa nak dekat nak live bang, dia lipat balik kursi tu, tak ada orang dah. Dia orang cakap kan, tak berapa ramai lah malam ni. Ada lawak tu. Ya bang, lipat balik. Masa tu tak ramai bang. Memang tak ramai. Saya ingat lagi, memang tak ramai yang datang minggu pertama tu. Fahmi tu datang tak? Fahmi memang datang lah. Campur lagi keluarga kumpulan yang lain tu. Sebab minggu pertama kan, dia tak ada penonton. Faham. Baru nak start promo. Kan. Tapi saya ingat lagi ada satu abang ni. Kita dah tengah nervous. Kita baru tengah nak belajar tau. Kita baru nak belajar. Dunia baru lah. Ni dunia apa ni kan? Dengan kamera, dengan orang, dengan juri, dengan lighting, dengan apa benda semua. Saya duduk kat belakang tu. Sekejap lagi ada satu suara ni kan. Nampak macam tak ramai, tapi berjuta orang tengah tengok kau tu. Saya macam nak terkencing. Aku cakap, brother ni apa hal? Berjuta tu maksudnya TV lah. Live. Live. Kita tak tahu kan. Kita tak tahu berjuta orang tengah tengok kau sebenarnya ni. Hilang mah lawak segala yang saya duk fikir nak buat malam ni semua. Hilang. Tapi saya naik atas tu, alhamdulillah Allah mudahkan, tunjuk jalan kan. Tak apa, saya sembang dah. Start lah. Lepas tu itulah bermula lah. Minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke final tu. Masa tu dah. Masa tu dengan si Zaidi Yalong Cham semua ada kan? Semua season 2 lah. Dengan Acu Anu. In the podium card no entry tu. Nama kumpulan tu semua. Ramai lah. Meriah bang. Tapi kalau ikutkan season tu yang solo seorang kan? Ada lagi. Ada ada 2-3 orang. 2-3 orang. Tapi saya ingat saya je lah. Betul lah. Tak ingat lah yang lain tu. Tapi betul. Rasanya ada solo yang lain. Tapi mungkin abang tengok yang lepas tu, Spiral First tu dan seterus-seterusnya kau buat lawak tu, memang kau carry
Yelah, Nabil memang seorang, bukan Nabil and friend ke apa kan. So memang seorang dia kau layan kan. So journey dia tu agak macam mana kau prepare yourself untuk nak buat lawak nak itu? Bukan senang babe. Wish. Datang dari mana tu? Saya sebenarnya bang, lepas daripada Raja Lawak tu, saya dah rasa macam okey, saya punya transition kalau abang perasan daripada pelawak kepada pengacara. Abang perasan tak? Rasanya macam first dipanggil jemputan, lepas tu lawak ni dah kurang. Movie pernah try sikit dulu, berlakon-berlakon, lepas tu pernah terbit, tapi macam nampak macam ni bukan lain aku ni, teruk sangat ni. Lepas tu saya mengacara kan. Betul. Sebab pressure dekat melawak tu lah. Weh bang, orang panggil show kan. Okey, orang panggil show, kata nak panggil kau melawak ni berapa lama? Setengah jam. 3 minit pun dah macam nak mati buat setengah jam. Tapi duitnya pasal ambil. Ui, tapi tekanan lah. Yelah. Ui, tekanannya, ya Allah. Lepas tu kau buat untuk corporate pula tu. Ini CEO, bos-bos ni apa benda semua kan. Saya cakap, ini kalau lawak tak apa kan. Kalau tak lawak, macam mana kan. Dia akan kill yang next idea tu kan. Kacau lah. Lepas tu, saya start transition daripada pelawak kepada pengacara tu sebab tu lah. Sebab saya cakap, okey, macam ni. Boleh tak saya nak offer mengacara, saya cakap. Saya cakap saya offer mengacara, saya buat daripada awal sampai habis. Sebab saya rasa itinerary tu dia membantu saya. Betul. Dia mengurangkan pressure untuk kita datang tu and orang punya perception yang ini 30 minit lawak. Nak gelak je. Saya tak mampu, saya cakap. Faham. Okey, tapi kalau awak bagi saya peluang mengacara daripada awal sampai habis, saya boleh selit lah lawak-lawak tu. Mana saya nampak saya boleh. Sebab saya perasan yang macam kita ni jenis spontan kan. Kita boleh ambil apa yang ada dekat depan kita. Betul. Apa yang tengah terjadi, situasi apa tu, kita boleh main benda tu. Lepas tu saya dapat peluang. Ini start dengan event lah. Start dengan event lah. Okay, faham. Start dengan event. Saya cakap pengacara ni lagi mudah lah. Lepas tu saya selit lah pengacara yang boleh melawak kan. So diorang bagi saya guna amount yang sama. Diorang offer saya setengah jam tu untuk buat kerja 4 jam. Faham. So dia klien macam boleh cakap boleh. Sebenarnya itu yang diorang suka. Boleh buat host, boleh buat lawak lagi. Kalau boleh harga sama. Harga sama. So dia orang macam aku dah save banyak ni. Aku tak payah panggil pelawak. Betul. Aku dah ada pengacara. Kau pula duduk boleh 4 jam pula kat situ kan. Situ saya start tu. Saya selit. Lepas tu kat situlah saya main, saya gurau, lepas tu dulu bang saya belajar banyak dengan arwah Abang Dim Ramboi. Lepas tu dengan arwah Abang Bob Kutu dulu. Lepas tu saya panggil Angah. Sekarang ni selalu mostly dengan Angah kan. So saya banyak belajar dengan diorang ni bila mengacara macam mana kita nak crowd control, nak main dengan crowd macam mana apa nak buat, apa nak cakap salutation macam mana, apa yang nak kena gurau, apa yang jangan gurau. Tapi semua saya guraukan lah. Bila klien kata jangan bos dengan bos lah aku paling suka gurau. Betul. Pasal kita nak break the ice kan. Yelah. Kita nak orang tahu yang kita exist, kita ada dekat situ untuk this is the time untuk bukan takat kita nak shine. Yalah. Kau nak tengok bos kau bergurau pun ni lah masa dia. Betul. Kadang-kadang bos tu nak diguraukan. Staff tu yang takut. Staff pun takut lah. Sebab yelah bos dengan staff lain. Betul. Bos dengan kita lain kan. Dia punya ni kan. So bila kita dapat gurau tu benda semua, lepas tu benda yang paling best lepas habis event, bila klien cakap kita orang happy lah. Bos suka lah. Bos gelak je kan. All the way. Lepas tu selalu lepas makan selalu bos balik. Yang ni bos boleh stay pula sampai habis. Saya cakap pasal saya ke? Tak lah. Pasal driver dia lambat. Pasal bukan. Sebab ujung sekali kadang ada orang nyanyi kan. Pasal faham. penyanyi perempuan tu lah sekali ada orang nyanyi kan. Bos stay pasal penyanyi ni. Faham. Pasal kau. Kadang kita happy lah. Kita dapat round up the whole show tu as satu show yang semua orang participate, semua orang best, orang appreciate client lah. happy. Kita rasa appreciation tu. Itu yang best tu bang. So lepas dah habis tu dah buat lawak kat TV. So macam mana first kali show yang kita cerita pasal pengacara ni, first kali show kat TV yang Nabil host?
First kali. Okay, kalau yang first kali saya host, kalau dulu kan saya pernah dengan TV3 kejap. Saya rasa TV3 tempat saya belajar banyak abang. Dulu saya buat pondok-pondok lah, ewah-ewah lah, dengan Kak Engku kan. 10 season tu saya buat ewah-ewah tu. Gila, lama Kena pijak apa semua dengan Kak Engku show tu. Lepas tu yang saya betul-betul host, kira saya mengacara yang betul-betul saya rasa macam yang sampai hari ni meletup lah. Yang itu yang first saya dapat lepas saya keluar daripada Suria. Dulu saya pernah kerja Suria setahun. Betul. Lepas tu saya dapat offer dengan Astro. Lepas tu saya audition bang, meletup tu. Saya Nilofa dengan Alip. Kena audition Audition. Ramai lagi yang pergi audition masa tu. So alhamdulillah dapat kat saya dengan Lofa. Dengan Lofa. Lama tu. Ui, lama. Dengan Lofa je 8 tahun. Meletup sampai hari ni. Kalau tak tolak saya cuti lama ni. 13 tahun bang. Dah tingkatan 1 bro. Tingkatan 1 bayar anak saya. Meletup tu. Setahun ada berapa kali salsa? 56 ke 52. Kalilah berapa ribu? Nak berapa ratus? 700 lebih episod dah. Gila. Lepas tu dapat Gegar Berganza. Gegar Berganza dah 11 tahun. Audition tak payahlah itu. Itu dah tengok lah. Meletup, tarik je lah. Yang itu pula season pertama kita buat recording. Selamat sikit lah. Selamat sikit. Tapi dia orang cakap recording, masa rekod lagi kelakar daripada the actual show. Masa proses pembikinan tu. Faham. Itu yang season kedua kita pergi live tu. So lagi sedap lah. Lagi sedap lah. Tapi tak tahulah bang, saya live sedap. Dengan Nabil kena delay sikit, tak boleh live betul-betul. Dia orang delay. Saya live, dia orang delay bang. Diorang ada ramai yang tak tahu sebenarnya yang tengah tonton ni. Live show di Astro sebenarnya ataupun di TV mana-mana, tak semua live yang real time. Betul. Dia akan didelaykan sikit sebab kalau ada apa-apa terjadi, yang kat belakang tu boleh buat kerja untuk keluarkan sempurna. Betul. Tengok pengacara lah. Tengok siapa pengacara. Betul. Ada pengacara boleh handle, ada pengacara. Betul. Lepas dia cakap baru macam Allah mak. So sebab tu lah production dia orang, TV dia orang perlukan 5 ke 10 minit lah. Macam saya sekarang ni dah 10 minit dah. Daripada 5 jadi 10 dah. Banyak sangat dah kena buat. Tak sempat. Suruh dia diam. Betul. Ya, tapi tak tahulah kita. Saya suka live sebab satu, saya suka time tu. Sebab kau punya time kerja tu habis. Habis kau dah tak payah ni. Sebab recording memang tahu kan macam mana kan. Kena dia kata show 1 jam, rekod 6 jam, betul, 7 jam. Tak apa yang lama sangat. Saya pun tak faham lah kadang-kadang kan. Tapi yelah, kita nak buat macam mana. Ada macam-macam benda-benda teknikal kan. Yelah. Dia tapi, kalau recorded ni memang ada macam-macam benda nak jadi. Kalau live tu elok je. Elok habis pula kan. sejam tu. Tak boleh ke masa starting tu kau nak record tapi kau kata okay, ni live. Betul. Kau tipu je semua orang kan. Jadilah live tu. Tapi Bil, yang spontaneous ni sebelum nak terjadi ni sebenarnya dia ada terdetik macam nak, sebenarnya aku saja je lah, aku nak ada ke, atau kadang-kadang macam pap alamak dia macam tu. Nak tahu juga. Lebih banyak yang alamak ya ke? Sebab alamak. Dia macam sedap benda tengah sedap, kita mulut laju bang. Bang, saya ni mulut, saya masih kecil, jiran saya cili saya bang. Bukan mak saya. Mak saya tengok je. Kau cili dia. Ya bang. Jiran sebelah rumah mak bawa saya balik, mulut tengah kena ganyang dengan cili bang. Anak kau ni cili hijau tu memang hijau lah muka kan. Dia bukan bibir je, satu muka saya ingat dia cili saya. Ya. Punyanya teruk mulut tu. Teruknya mulut saya tak tahulah dulu apa benda entah kan. So bila dah besar ni memang kadang saya pun takut abang dengan mulut saya. Saya yang pasal hal ni kan. Kejadian baru-baru ni. Betul. Hai